Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa hadana ila siratil azizil hamid. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Fadil Tuan Imam selaku pengurusi majlis kita pada malam ni, yang saya hormati pengurusi dan ahli jawatan Kursa Surau Al-Ibrah, hadirin hadirat, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, abang-abang semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey. Hari ni ada makan special, nampak awal. Saya tak ada tengok makanan. Kita dalam berapa orang ini malam ni? Dalam 1,000. Saya tak nampak. Jadi insyaAllah aku kuat lah apa, dan tengok doyan apa kan, order. Saya ada mesej yang Izzy dia tak minta jawab-jawab lagi. Hari tu siapa wakil kita pergi kat Izzy? Dia wakil surau ni pergi kat Izzy Durian. JB ya. Tu ada mesej dia kalau kokok dia boleh menghentak barang kan. Kokok lah. Dia tak balas-balas tadi ke ni. Orang kata kalau tak dapat hari ni, minggu depan kan? Tak dapat minggu depan, bulan depan. Tak dapat bulan depan, tahun depan lah. Jadi insyaAllah kita harap dia balas tu okey kan. Kalau dekat sikit senang dia bantu. Baik, insyaAllah tuan-tuan dikasih sekalian, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih lagi dalam bulan Muharram, bulan yang biasanya orang sambut Ma'al Hijrah, sambut kalender tahun baru umat Islam. Yang mana dalam Islam ini, pada asasnya kalender itu ditubuhkan ataupun diasaskan oleh seorang pemerintah yang sangat prolifik, sangat pragmatik, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab Umar ni dia duduk dalam satu zaman yang mana dia ambil pemerintahan yang sudah stable sikit berbanding Abu Bakar. Abu Bakar dia tak stable. Dia ambil dalam keadaan orang ada yang tarik handbrake, yang murtad. Ada grup-grup yang mula bina coalition untuk menjatuhkan Abu Bakar. Ada yang tak setuju lagi. Kenapa orang Mekah pergi Madinah? Bila nak lantik khalifah, kenapa tak lantik orang Madinah? Kenapa lantik orang Mekah? Dia orang ni datang tak tolong dengan kita, tiba-tiba dia orang juga jadi ketua. Walaupun Abu Bakar itu menyebut al-a'immatu li Quraisy, dia pernah mendengar Nabi menyebut pemerintahan itu, pemimpin itu daripada Quraisy. Mungkin ini signal Nabi memberitahu tentang macam mana nak stabilkan setelah Nabi wafat. Sebab Nabi, kalau kita faham mengaji bab pemerintahan, seorang tokoh yang betul, pemimpin yang betul, sebelum dia resign, dia bagi signal siapa penggantinya. Tapi Nabi tak bagi secara jelas pengganti Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi buat ijtihad dan mereka hampir setuju dan sepakat Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama. Tetapi masih terdapat konflik, iaitu ada sebahagian menganggap sepatutnya jawatan itu dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Habis zaman Abu Bakar, Umar take over. Ini khalifah-khalifah yang mulia, tuan-tuan. Kita bila sebut tentang khalifah, tentang sahabat, dia ada satu kelompok dia dalam dunia ni yang kita nak fairly, nak cakap lebih kurang pun tak boleh, iaitu antaranya sahabat Nabi, isteri Nabi, orang-orang yang Nabi sebut baik. Kalau orang Nabi sebut baik, dia nak cakap lebih kurang pun kita kena hati-hati. Sama seperti kita nak cakap kepada Muawiyah,
Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Walaupun pemerintahan Muawiyah itu agak kontroversi, dia turun kepada Yazid, macam sistem monarki dah bermula. Tetapi bahasa kita tetap kena menjaga. Sebab dalam kaedah, walaupun mereka ini tidak maksum, sahabat Nabi tak maksum, isteri Nabi pun tak maksum, ada banyak karakter. Tetapi taubat, amal baik mereka, keikhlasan mereka, perjuangan mereka itu menolak tepi kesilapan-kesilapan kerdil. Ini kaedah kita. Kaedah ni pun sama kita guna pakai untuk orang yang mana kita tengok dalam kampung tu orang tu baik. Orang tu baik. Jadi kalau orang tu baik ni, bila sekali dia buat salah tu, kita pun janganlah cerita lebih-lebih sangat. Orang dalam satu organisasi tu dia tu terkenal dengan kebaikan. Tiba-tiba sekali satu dua dia buat silap, itu normal. Itu nama manusia. Baik. Maka Umar pun bila dah sampai lebih kurang beberapa tahun, orang pun beritahu dekat Umar tentang tak ada kalender. Tahun tak ada, bulan ada. Bulan ada, cuma tak tahu bulan 1, bulan 2, bulan 3. Dia kira Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tahun ni ikut tahun tu viral apa? Kalau Nabi lahir tahun bila? Tahun bila Nabi lahir? Orang sebut tahun gajah. Sebab peristiwa Abraha, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nabi lahir. Kalaulah kita lahir, ada yang lahir 1957 contohlah. Apa 55 apa? 55. Siapa lahir 57 pada 57. Orang mungkin boleh kata lahir tahun mereka. Yang muda-muda mana muda? 90 apa? 80, 20. Apa? Tahun 2000. Apa dia 2000 apa? Kalau 98 Commonwealth lah Commonwealth lah, contohlah. Orang boleh sebut lahir tahun Covid. Bahasa muda orang begitulah dulu, kalender dia. Tapi Quran dia sebut tentang masa dengan begitu teliti. Akhirnya Umar kata yes, kena ada. Abu Musa Asy'ari kata ada orang hutang, kes yang diselesaikan, datang rujuk kepada dia. Dia hutang ada tarikh. Saya hutang kamu 12 Rabiul Awal. Tahun dia tak tulis. Dia sama macam tadi lah. Jika tidak tahun ini, tahun depan. Dia macam tu. Jadi jenuh, bergaduh. Akhirnya Umar panggil lah dia punya board of director dia, menteri kabinet dia, undang luar ke apa, dia panggil habis semua, buat mesyuarat. Kita nak pilih tarikh mana? Nak pilih kalender mana? Tuan-tuan kena ingat, dalam kaedah Islam, kalau dalam fiqah ke dalam bab agama ke, ada satu bab dipanggil ijma' sahabat. Jadi kuatlah, sepakat sahabat. Sebab sahabat ni tuan-tuan duduk dengan Nabi, tapi nak cari sepakat pun susah kadang-kadang. Nak cari ada benda yang disepakati cukup payah. Sampai zaman Umar pun lagi payah, sebab Umar dah ramai dah keluar kata. Tu yang bila Abu Bakar, orang bai'ah dengan Abu Bakar lepas Nabi wafat, Nabi ke bumi lebih kurang 2 hari lebih kat 3 hari. Dia sikit sebab mereka tengah tengok siapa nak jadi khalifah ganti Nabi. Itu yang Saqifah Bani Sa'adah, ada satu tempat. Waktu itulah nak bincang macam mana. Ada yang kata Umar. Akhirnya Umar kata Abu Bakar, bai'ah dengan Abu Bakar, semua sahabat sepakat. Maka ulama mengatakan itu satu keputusan sepakat yang luar biasa. Tak perlu nak gaduh dah sepatutnya. Sebab benda itu macam berkumpulnya orang-orang yang sangat dipercayai, iaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, duduk satu tempat. Zaman Umar, dia berkata dah, Ibnu Mas'ud, orang kenal fiqh Ibnu Mas'ud, fiqh Abdullah bin Umar. Fiqh Abdullah bin Umar ni dia strict. Abdullah bin Umar ni terkenal dengan dia tirus sebiji. Tak apalah akses zaman dia. Dia duduk dekat Madinah, dia ramai ahli hadis, ramai sahabat hafal hadis Nabi. Dia tak tahu Nabi hari itu semayang dia nampak kaki macam mana. Sahabat beritahu, aku nampak begini-begini. Hari itu nak selesai masalah haji ni macam mana. Sahabat Nabi datang, ada orang pernah baca hadis, pernah dengar daripada Nabi, panggil dia Jabir bin Abdullah. Jabir pun explain
khudhu anni manasikakum, haji buat macam ni, okey, clear, kita dapat. Berbeza dengan orang duduk dekat Iraq, orang duduk kat Kufah zaman Ibnu Mas'ud. Maka kadang-kadang akses maklumat kurang, akhirnya satu hadis mereka terpaksa ijtihad. Ijtihad ni maksudnya berfikir macam mana cara faham yang betul. Cara faham. Itu yang lahirnya nama mazhab Abu Hanifah. Hanifah ni dia ahli ra'i. Imam Syafi'i dia gabung dua-dua. Imam Syafi'i dia reformis. Jadi Umar pun tengok, Umar bincang, maka mereka pilih dalam banyak-banyak hari. Ada yang cadang hari kelahiran Nabi. Nabi lahir itulah senang sikit, kita pilih jadi kalender kita. Umar tak setuju. Bila yang dia setuju, cadangan yang kata kita pilih tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi tahun ke berapa? Berapa kenabian? Nabi berapa tahun duduk Mekah? Saya kalau masjid ni saya jarang tanya seorang kita tanya Nabi. Sambil sembang kan, kita pun kita silap pun tak apa, tak ada masalah. Nabi duduk Mekah berapa tahun? Perempuan pun boleh jawab. Berapa tahun? Madinah berapa tahun? Haji Mat, sini dia. Ada dekat pintu pun boleh. Dia main berkat kita, tak main berkat sikit. Mekah berapa tahun Mekah? 13 tahun. 13. Dia dekat lebih kurang 12 bulan, 12 tahun lebih lah, hampir 13. Madinah 10. Okey, clear. Jadi Nabi hijrah lebih kurang tahun, lebih kurang kita kata tahun ke-13 kenabian. Okey, Nabi hijrah. Jadi Umar dia pilih tarikh itu, tahun itu sebagai tahun start kalender umat Islam. Dan bulan mana dikatakan bulan 1? Yang tak ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Walaupun Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal, Nabi start keluar rumah Rabiul Awal. Macam kita lah, habis perang, Bandara Union Jack jatuh, tak sama dengan 1957. 1957 adalah disat daripada Syekh, apa nama tu, yang tuan kepada Palang, Abdullah Fahim, Syekh Abdullah Fahim. Ijtihad dia bakal falak. Dia tengok tarikh ni mungkin bagus. Dan tuan-tuan, tarikh yang dia pilih itu bukan tengok saja orang dulu-dulu kan. Kadang-kadang dia tengok api, air, angin, tanah pun dia tengok juga. Tapi dia tengok tarikh tu tarikh yang bagus. Dan sampai kalau bincang dengan orang RTM, orang Jabatan Penerangan, dia kata hampir setiap kali bila musim sambut merdeka, pagi tu tak hujan. Tahu pasal? Tak tahu. Tahun hujan. Kita tengok tahun ni lah. Dia kata macam cuaca sentiasa bagus sebab dia tengok perkiraan, timing, wallahualam. Ini ijtihad lah. Umar pilih tarikh itu sebab apa? Kita pun nak tengok sebab apa dia pilih tarikh hijrah. Dalam banyak episod ada Isra Mi'raj, ada banyak peristiwa lain. Kerana Umar dia tengok dalam dunia ni tuan-tuan, Inna Allah yab'ath lakum, Nabi kata Allah mengutuskan kepada kamu setiap 100 tahun. Sebagai contoh, Nabi kata may yujaddid laha dinaha, orang yang akan memperbaharui agama. Memperbaharui agama ni, dia bukan ubah agama, tapi agama ni bila ada masalah, ada sesuatu yang tidak kena dilihat, maka akan ada setiap 100 tahun akan ada orang yang akan cuba reform agama ni bagi jadi okey sikit. Cuma mereka tak pasti dan tak ijtihad. Sejak 100 tahun, siapa yang kita boleh kata okey, yang ni lah reformis? Siapa boleh cakap? Sebab Nabi dah tak ada. Cuma Nabi bagi signal tu, kita pun faham okey, akan ada. Sebab itu antara orang yang hampir sepakat, ulama mengatakan orang yang memperbarui agama bagi jadi cantik selepas 100 tahun, antara yang hampir sepakat adalah ulama menyebut Umar Abdul Aziz. Dia datang tu macam sinar harapan dengan keadaan Yazid bin Muawiyah, dengan Battle of Karbala, dengan isu-isu dekat Kufah, dengan isunya Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi yang zalim. Dia datang,
Dia salah seorang yang buat rule, anti-corruption rule contohnya, yang sangat luar biasa, pemerintah luar biasa. Contoh, lepas berlakunya ada krisis, satu golongan yang hanya melihat kepada nas, Quran dan Sunnah, satu golongan dia melihat kepada pemikiran sahaja, nak kumpul dua-dua ni. Akhirnya mazhab Imam Malik yang terkenal dekat Madinah, yang ikut hadis betul, mazhab Abu Hanifah yang ikut ra'yi betul-betul, gabung dua, digabungkan oleh Imam Syafi'i. Ada yang menyebut Imam Syafi'i mungkin 100 tahun yang berikutnya dialah. Ini ada setiap zaman, adalah Imam Ghazali, ada orang sebut macam-macam sejarah. Jadi kalau kita tengok Umar, dia tengok dunia ni perlukan sesuatu yang boleh kita ambil semangat roh, supaya dengan semangat perubahan itu kita jadi orang yang lebih baik, agama yang lebih baik. Jadi insyaAllah jadi dia pilih hari Nabi Hijrah tu bukan saja-saja. Tuan-tuan, saya cerita sikit apa yang berlaku sebelum Nabi Hijrah sampai apa yang berlaku lepas Nabi Hijrah. Apa yang berlaku lepas Nabi Hijrah. Masih tiada jawapan, kan? Masih tiada jawapan. Risau. Tuan-tuan risau ke? Kemudian tak sangat. Dia saya tengah tempat, dia tak boleh buat. Setengah surau kalau buat, ada cemah tak selesa bau. Jadi saya kadang macam ni, lepas separuh tu saya buat hantar. Kalau saya kenal ada orang kat situ lah. Kalau tuan-tuan tak selesa dengan bau-durian, saya tak order lah. Macam tak selesa lah. Nanti kita pula kalau dia buka. Baik, nak cerita tuan-tuan, benda yang lepas, benda paling best adalah cerita benda yang lepas. Ceritalah hebat kita, Andalus 700 tahun, Khalifah Umar 1/3 dunia, itu best. Kita cerita bab kita, oh aku waktu muda dulu, oh jangan kahwin ni dulu tu, betul lah, betul lah, betul tak? Saya muda dulu, saya lah begini. Yang ni paling best cerita. Pencapaian lepas, senang. Nak cerita Al-Khawarizmi, Ibn Sina, cerita Al-Jibra, Al-Jabbar, kita datang, cerita habis. Tapi sekarang bila mai, kita sendiri nak cipta basikal pun negara Arab tak boleh. Boleh faham? Boleh cerita Muhammad Al-Fatih buka Konstantin. Tapi bila sekarang nak cerita peluru berpandu, kita punya kelajuan peluru berpandu berapa ribu kilometer, nak lawan dengan Israel, jauh kalah. Israel kecil ya, negara Arab pun tak boleh nak berani serang. Nak cerita dulu Muhammad Al-Fatih, kalau Muhammad Al-Fatih dia naik kapal, naik Bukit Ghalatah tu, masuk kapal 70 biji nak turun dekat Tanduk Mas, sampai orang buat PhD strategi politik. Sekarang tuan-tuan guna senjata yang sama, kapal yang sama, tuan-tuan kalah. Faham tak? Guna strategi Muhammad Al-Fatih yang sama, naik atas kapal itu guling-guling, kapal naik atas bukit, bawa kapal naik atas bukit, turun belah Tanduk Mas. Ini strategi tak pernah berlaku. Tuan-tuan guna teknik yang sama, tuan-tuan kalah. Macam Chris Tamim Sari ya. Tamim Sari bagus tak bagus? Siapa pernah tengok Chris Tamim Sari? Tak pernah. Siapa ada Chris kat rumah? Ada? Ustaz Malaysia ada? Tak Malaysia ada? Ada? Siapa gelanjang? Ada buka gelanjang silat? Melaka kepala berdarah pahlawan. Tamim Sari. Tamim Sari zaman dia power tak power? Power lah. Tapi sekarang ini kita tak perlekehkan dia power pada zaman dia. Jadi kita pun kena ada. Bila tengok balik, kita Nabi Hijrah, dia tak cerita waktu yang lepas mata-mata. Tapi ada benda yang Nabi cerita waktu yang dekat apa akan berlaku, dan waktu yang jauh apa akan berlaku. Sebab itu bila kita nak buat satu perubahan, dia tak boleh ada sembrono, dia tak boleh hanya sebut-sebut. Dia perlu ada big plan, big data, big research, kena ada kajian betul. Okey, yang ni tak boleh selesai dalam setahun, 20 tahun. Yang ni tak boleh selesai 5 tahun, 50 tahun kena selesai.
Itulah yang berlaku dengan pemerintahan Zionis. Dia target daripada 1897, target 50 tahun, 1947 dapat masuk Arab. Nampak? Dia target 1947 sampai 1997 capai target. Dia punya target tu mengena. Sebab itu bila dia target apa, The Greater Israel tu, dia bukan target 5-6 tahun, dia target lebih kurang 50. Kalau Syekh Ahmad Yasin orang tanya bilakah kemenangan Palestin, dia punya target 40 tahun. Ini bukan dia target saja-saja, ini dia punya pengalaman. Ibn Khaldun, orang baca buku Tamadun Ibn Khaldun tulis dalam mukadimah. Ibn Khaldun dia tulis tentang setiap 40 tahun akan ada perubahan. Zaman akan berubah lepas 40 tahun akan berlaku. Jadi bila mana kita tengok masuk saja tahun hijrah ni, kita kena ada satu plan yang okey, yang ni nak ubah dalam setahun, yang ni nak ubah dalam 2-3 tahun. Jepun tuan-tuan, Jepun ni dia macam-macam. Dia dengan apa, Kaizennya, dengan Monozukuro. Siapa nak pergi baca Jepun dah? Siapa nak baca Jepun dah? Tengok ni. Kita tengok kartun Jepun ni, komik Jepun. Jepun dia punya target dia macam-macam. Dulu barang dia murah, tapi bila dia buat perubahan, kita tak boleh banyakkan barang. Tapi once you buat satu barang, dia kena ada sistem shokunin, yang mana buat betul-betul berkualiti sampai jadi. Sebab tu selepas 50-an, tuan-tuan boleh tengok Toyota, Sony, Panasonic, dia buat satu barang biar berkualiti. Dia punya konsep sama macam Korea. Korea sama yang macam negara kita ni dulu. Orang dia pun rendah-rendah ni. Jepun lebih pendek badannya daripada kita. Tapi kalau mereka target nak masuk World Cup, budak yang masuk Akademi World Cup tu hari-hari ada makanan tertentu. Weh, tengok hari ni Jepun hari ni menang sama. Tadi pagi. Tulis 4-0. 4-0. Ada tengok, saya duduk dalam grup negara Arab ni, orang Arab ni, mereka dah sembang sama mereka, mereka dah gelak sama kita. Orang Arab semua dah gelak sama-sama dia. Hang kena berapa? 4-0. Hang kena berapa? 6-1. Lepas sama-sama mereka tengok Arab macam teruk tahu dia kena. Tapi Jepun contohnya, Jepun macam mana? Lahirlah brand-brand yang kita pernah dengar. Brand-brand, Korea contohnya, dengan dia target tak boleh fokus semua. You tak boleh champion dalam semua bidang. You boleh jadi champion dalam bidang you. Dia fokus pada elektronik, ada Samsung dia. Dia fokus pada kereta, kenderaan. Maka dapatlah Hyundai, nampaklah dengan Samsung, dengan apa tu lagi, brand-brand yang agak kuat. Ini negara yang ada target yang jauh. Jadi kita hari ini, kita bukan nak target macam Samsung 30 tahun. Kita pun nak cerita hijrah ni boleh lah kot. Esok berubah, so berubah sikit, malamnya berubah sikit, saya cerita lah insyaAllah tentang Nabi SAW, supaya kita ambil ibrah. Walaupun ceritanya cerita yang sudah lepas, orang sebut tak payahlah cerita yang lepas-lepas, tapi saya ingat kena cerita juga. Sebab fa'tabiru ya ulil absar, Al-Quran ini bila dia tak cerita begitu detail nama, tempat, watak, sebab dia nak cerita itu ada pengulangan dan kamu kena faham. Quran dia tak cerita berapa banyak nama di mana gua Ashabul Kahfi, dia tak explain pun kat mana. Dia tak explain mana tempat Nabi Ibrahim kena campak. Kita duduk Turki ni, ada tempat Nabi Ibrahim kena campak dekat Sali Urfa tu, dekat apa, dengan Raja Namrud tu. Tapi Quran tak sebut di mana kedudukan dia. Nak cerita tentang apa tu Ashabul Kahfi, tak tahu di mana gua dia. Dalam dunia ni ada 9 gua Ashabul Kahfi yang orang sebut inilah gua Ashabul Kahfi. Kalau siapa-siapa, saya adik saya duduk Gua Musang, kalau ikut dia kena claim dia Gua Musang tu gua Ashabul Kahfi. Boleh? Boleh. Boleh dekat mengatur tempat orang boleh claim. Sebab tak ada bukti yang clear. Sebab tu siapa duduk antara pakar sejarawan sebut antara yang paling kuat adalah di Amman, Jordan contohnya. Tapi kalau siapa claim, dia untung lah, sebab dia boleh charge tiket masuk. Kita ada gua tak belah-belah sini bagi? Tak boleh kita ada gua, kita pun boleh claim yang ni lah sebenarnya. Tapi Allah SWT bila tak sebut, macam cerita berapa orang Ashabul Kahfi, tak mention berapa orang. Ada sebab kita baca tafsir, Ibn Abbas kata 7 orang.
Quran tak sebut 7 orang. Quran sebut wa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Boleh jadi dia 3 orang, yang keempat adalah anjing. Boleh jadi dia 5 orang, yang kelima adalah anjing. Kalau bahasa mudah sebut jangan 7 orang, habis masalah, betul? Sebab tak penting pun bilangan orang. Yang penting adalah kisah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak muda yang taat perintah Allah dalam usia muda. Sebelum tidur beriman, Allah tidur 300 tahun, bangun-bangun tetap beriman. Cerita-cerita yang inilah sebenarnya kita nak ambil semangat tu. Roh dalam Quran dia tak sebut nama tempat spesifik. Nabi pun tak semua. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsusum 'alaika. Ada nabi tak ada cerita dalam Quran. Sebut nama saja. Nabi ada 1000 tapi tak disebut. Tak disebut nama-nama. Yang kita hafal berapa? 25 nabi. Nasib baiklah yang kita hafal tu, yang tu saja nama yang dimention dalam Quran. Ada tak dalam 25 nabi yang betul hafal? Yang kita menyanyi, kita tak hafal saja, kena menyanyi juga pokoknya. Dah ingat tak lagi? Nama-nama, ada tak nama Khidir dalam 25 tu? Tak ada. Nama Samuel ada? Tak ada. Sebab nama tu tak disebut, tapi cerita dia ada. Cerita. Jadi ada sebab Allah ada cerita detail, ada cerita tak detail, ada sebab. Sebab sejarah kadang-kadang boleh berulang, boleh berlaku kepada kita semua juga. Jadi insya-Allah kita baca sedikit. Fa'tabiru ya ulil absar. Orang cerdik ni dia tengok sejarah, dia tengok cerita ni. Tadi pagi betul dekat Masjid Hasanah kan? Ada, kami pun tak ada nak cerita apa daripada dalam forum tu. Tak ada nak cerita tentang Quran dengan family bagaimana, sebab waktu agak suntuk, Tuanku Permaisuri pun kelang kabut, dia pun ada urusan. Jadi saya bagi tahu contoh, mungkin kita boleh tengok balik. Saya kata macam mana relate tak dengan aku ni, kisah dia. Nabi ni, ada Nabi yang dia tak duduk satu kampung. Saya cuba baca, cek ni, kita tadabbur. Ada Nabi ni dia duduk dalam satu kampung, dia train anak dia bertahun-tahun. Nabi Lut, Nabi banyak Nabi. Ada Nabi Allah bagi kat dia anak ramai, mati pun ramai. Nabi Ayub, Allah bagi kat dia mati serentak pula tu. Ada Nabi tak dapat anak. Nabi Zakaria ni tak komplain kat Tuhan, tapi Nabi Zakaria kata, aku dah tua dah, rambutku beruban dah, Rabbi ini wa hanal azmu minni wa shta'ala ar-ra'su syaiba. Takkanlah tak dapat anak, tapi tak apa ya Allah, aku tak penat berhenti minta doa. Ada Nabi yang lebih kurang macam Nabi Zakaria pun tak dapat anak, tapi tak dengar kisah dia mengadu tak dapat anak. Nabi apa? Nabi Ibrahim lebih kurang, 80 tahun lebih kurang juga. Kalau ikut sejarah, Nabi Ibrahim pula beza dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun Allah bagi rezeki, duduk dengan family, didik anak 950 tahun, anak tak jadi. Nabi Ibrahim dia duduk dekat Haran, dia duduk kat Sali Urfa, Turki, dia pergi ke Kanaan, Palestin, dia pergi ke Asqalan, dia pergi sampai ke Mesir, jumpa Hajar, bawa Sarah, ambil Hajar, bawa pergi ke Biwadi Ghairi Zar'i, tempat kering kontang yang dia pun tak tahu apa tempat ni, Mekah. Ibrahim ni bahasa Ibrani, orang yang mengembara, merantau begini, pergi begini, dapat anak, letak anak dekat tempat kering kontang, balik tinggal, tak ada nak didik anak. Tapi 13 tahun datang semula, Allah kurniakan Nabi Allah Ismail yang taat perintah Allah berbanding Nabi Nuh AS. Atau kita boleh tengok rupanya ada banyak sisi dalam kehidupan manusia. Saya sebut tentang orang yang teringin anak, dia teringin anak lelaki. Ini nazar tu apa? Cerita Al-Quran tu, ini nazar tu fi butuni muharrara, ini nazar tu lakum fi batni muharrara. Kami benar dalam perut kami. Mak ni kata, oi apa, dia pregnant ya. Anak ni kalau keluar ni, anak lelaki ni boleh jaga Baitul Maqdis ni. Dia nak anak lelaki. Tuan-tuan ada kan, ada keinginan kan, nak anak lelaki, nak buat ada macam tu. Kau tak kisah? Ada kan? Kali ni Ustaz doa lah, anak lelaki pula, anak perempuan 4 orang lah.
Ada pernah macam tu tak? Kadang-kadang anak-anak perempuan pula, oh baby boy dapat 3 orang lah Ustaz, doa lah Ustaz, nak baby girl pula. Itu normal tak? Normal lah, semua ada orang ada keinginan, tapi rezeki Allah. Allah kata, jangan kamu kata yang bukan-bukan. Jangan cakap bukan-bukan. Sebab tak kira lah, laysa dzakaru kal untha, orang lelaki ke orang perempuan ke, sebenarnya yes, dua-dua ada kelebihannya. Ada kelebihan. Keluar anak, akhirnya tak sangka, Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah bagi anak perempuan tu, anak perempuan paling baik dalam dunia. Siapa dia? Maryam alaihissalam. Ini hikmah. Jadi kita tengok Quran ni cerita, ada sebahagian tu kena tak dengan aku, kena tak dengan aku. Bila baca Quran, bila kita baca surah-surah ini, kadang-kadang kena sebut dicerita kepada asyrafnya. Baca surah Al-Ahab, Tabat pun baca asyraf tu ada cakap ni. Kena sebut kepada kita, ini Quran, bahasa Quran. Jadi bila tengok dalam sejarah, Nabi SAW 13 tahun Nabi duduk Mekah. Nabi kampung asal dia Mekah. Tuan-tuan kena bayang, zaman dulu susah nak pindah-pindah. Sekarang senang pindah. Dulu orang Bani, kalau nak kahwin pun paling jauh pun orang Sepang. Nah, macam tu dulu. Ya. Dulu kalau orang contohlah Kelantan. Nak tak kahwin orang Johor dulu? Nak tak? Memang kahwin orang Johor kan? Sebab apa? Rasa dekat lah dia. Kerja kat KL boleh ya? Cuba tanya orang Kelantan. Oh, dulu teringat, nak raya bergaduh lah. Betul? Orang Terengganu nak kahwin orang Penang, Allah, highway gerik ada gajah pula. Macam mana? Dulu. Sekarang dekat lah. Saya kemarin dekat Port Dickson, sebelum dekat Labu, tanya, tuan-tuan, dulu nak kerja KL jauh tak? Jauh. Sekarang jauh, kat 50% kat tangan kerja ulang-alik KL. Dia rasa jauh tak? Tak rasa jauh lah. Ulang-alik Melaka, tak rasa jauh lah. Dulu rasa jauh. Zaman Nabi bayang 1400 tahun dulu, nak keluar Mekah, satu peristiwa. Orang kampung dulu Kedah, dia duduk Kuala Nerang, dia duduk Nangka, dia duduk mana Pedu. Dia nak pi Al-Ustaz tu tuan-tuan, minggu depan nak pi stesen bas Syahab Perdana tu, dia dah fikir dah baju apa nak pakai ni minggu depan. Kita orang Penang nak main KL dulu tuan-tuan, dia fikir dah nak pi Mid Valley, ada kasut tak kasut tau. Nak pi Ivo ni, sekarang ni tuan-tuan dia pi Ivo tu tak pergi pelikat ni. Sebab dah dunia dulu rasa jauh. Bayang 1400 tahun dulu nak keluar Mekah, ambil segala barang biasanya, nak pindah, kita pindah pun malas. Kos lori barang. Zaman Nabi bukan ada lori macam kita lalamuf, tak nak angkat barang. Tapi nak hijrah ni pula bukan boleh angkat banyak-banyak sekalipun. Sebab angkat banyak-banyak buat apa? Sakit tepi jalan kena tahan. Sebab tu sahabat Nabi banyak yang tanam bawah rumah. Ada sebagian Nabi, sahabat Nabi, dia letak bawah rumah. Dia duk rasa macam hijrah ni sat kot, transfer Sabah ni dalam 2 tahun kot, nanti patah balik. Dia ingat boleh ambil balik. Sebab tu sahabat Nabi sebahagiannya macam Suhaib Ar-Rumi, sedih, orang kaya yang mana duduk keluar pada Mekah. Rum ni maksudnya orang Rom. Patah balik, nak keluar. Bila nak keluar, sahabat tanya, orang kafir Quraisy tanya, engkau nak hijrah pergi mana? Dulu kau miskin, you masuk kampung kami, you kaya tau. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata asyita was-sayf. Mekah ini kota hub perniagaan. Mekah tak ada sumber hasil bumi, tak ada. Mekah ni, tuan-tuan kalau baca, ulama kata, Quran pun sebut puji Mekah, dia tidak ada sumber bumi. Dia kering kontang, tapi dia jadi tempat yang sangat logik, bagus untuk perniagaan. Macam tuan-tuan bincang Singapura bukan ada hasil bumi sangat, tapi pengeluar ikan besar dunia. Kolam pun tak ada. Ikan bela ni ikan longan mah. Bukan longan makan mah. Longan lah. Longan. Jambu itu.
Alah ikan cuma tak boleh lawan Malaysia dari sudut ikan kelisa lah. Arowana kita menang, warna dia lain, ayam dia lain. Tapi ikan bela paling besar dalam dunia ni, orang cek balik. Saya duduk tu adalah pengarah-pengarah pertanian apa semua program. Tu tanya, siapa tahu di negara mana pengeluar ikan besar dunia? Ikan makan pun siapa dalam Asia Tenggara, negara besar. Ada yang jawab Thailand sebab perairan dia luas. Kalau ikan kolam jawab Indonesia. Ternyata tak, Singaporean dia. Okay, kami terkejut kan? Dia kata dekat Indonesia beribu hektar kolam ikan tetapi dimiliki oleh Singapura. Di Mersing, di Kuala Selangor banyak milik Singapura. Dia tak ada hasil bumi, tapi dia brain ekonomi. Dia ada nama port yang terbaik dalam dunia. Tanah tak banyak, perairan tak besar. Kita Port Klang ada north, ada south. Tanjung Pelepas kita punya port lagi besar daripada dia. Dia tak, tapi dia ada sistem macam mana nak angkat kontainer begitu tinggi bertingkat-tingkat. Sistem yang luar biasa. Itu yang kita kena mengerti. Tapi di era Quraisy macam semua tadi, Mekah, orang Syam turun, orang Yaman naik ke atas, ambil barang daripada Afrika, daripada laut dekat bawah Yaman, bawa naik ke Mekah. Yang antara orang yang power antaranya orang namanya Abu Bakar. Abu Bakar dia orang cerdik, dia korporat yang pandai deal business. Sebab itu bila dalam desakan 13 tahun kena siksa, kena bunuh, kena buat macam ni, antara orang yang juga nak lari keluar adalah Abu Bakar, tapi tak dibenarkan oleh Umayyah bin Khalaf dan Abu Lahab, Abu Jahal. Sebab ni orang yang hebat. Saya sebut dulu, Mekah tempat yang dahsyat, strategik dari sudut orang buat bisnes. Tiba-tiba you dah kaya buat bisnes kat sini, Suhaib. You nak keluar daripada kampung kami, pergi mana? Ikut Nabi, pergi ke Madinah. Orang dah mula tahan dia. Itu yang dalam riwayat, dia pun buat deal bisnes. Orang kaya bincang, dekat dalam rumah aku ada sekian, ambil lah semua, tak apa, yang penting aku boleh ikut Rasulullah SAW. Sebab itu dia sampai di Madinah, dia lambat sikit hijrah. Nabi kata, Ribhul baik ya Suhaib, beruntung bisnes engkau. Sampai dia pun terkejut, macam mana Nabi boleh tahu? Ada wahyu cerita kan? Dia rasa seronok dah. Sebab Nabi boleh tahu dia ada buat deal bisnes. Macam mana kau boleh tahu ya Rasulullah? Nabi kata, beruntunglah bisnes engkau. Nabi kata, ya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah turun ayat Quran cerita tentang kau. Wa minan nasi man yashtari. Al-Quran sebut tentang dia sanggup jual beli, bagi segala-galanya untuk Allah SWT. Ini cerita hijrah ni dia lain-lain. Yang ni pi dua orang senyap-senyap, yang ni pi seorang-seorang, yang ni pi dulu, yang ni pi kemudian. Tempoh masa 13 tahun Nabi nak Mekah, Nabi tak mau keluar. Kalau ikutkan Nabi ni, jiwa dia Mekah. Tu yang kalau tuan-tuan dengar, Nabi dah duduk Madinah berapa tahun. Madinah ni okey, kawan-kawan semua orang kampung-kampung baik-baik. Tapi tuan-tuan pernah dengar tak yang Nabi tiba-tiba dia merenung, dia cakap, tahun ni nak buat haji kat Mekah, tahun ni nak balik kampung. Itu yang kita dengar. Nabi pi dulu awal itu ada perjanjian Hudaibiyah, yang pakai ihram, bawa main barang-barang korban, nak korban, pergi tak bawa pisau, tak bawa pedang. Pisau pun pisau nak masak, pisau nak bawa sembelih lembu, bukan pisau nak gaduh. Nak beritahu kat Mekah, cukuplah kot, yang ni dah, kami tak perang dengan kau, kami nak masuk dengan aman, tawaf, buat haji balik. Tapi orang Mekah tak bagi, sebab dalam sesi perang mana boleh baik-baik. Macam pasukan bola sepak Iran lah, tuan-tuan, nak masuk US, teruk tak teruk kena. Kita tengok, nak pakit, duduk lama pun tadi, dia pakit balik. Dalam musim peperangan ni, player bola pun boleh jadi SP, contohlah, betul lah. Ingat, percaya tak percaya? Kan? Orang kerja polis, orang kerja apa, JPN ni, dia tahu lah. Wisma Putra, macam Wisma Putra. Yang pergi kadang-kadang tu bukannya nampaknya saya kerja tourism dari Malaysia, duduk kat negara ni, boleh jadi special branch. Itu normal mana-mana negara. Macam mana? Macam mana? Macam tu boleh? Tu boleh? Saya okey ya.
ada jawapan. Jadi dia tak jawab pun tidak. Ada anak buah dia tanya kat bos tu ni. Tenang sikit. Malam ni makan apa? Ibu buat makan apa? Ada apa ni buat makan hari ni? Makan apa hari ni malam ni? Nasi ke? Nasi lemak, nasi goreng. Okey kono. Okey ah. Dia okey, dia tak okey. Dia tadi mama. Okey ah. Dia tak apa. Ada rezeki insyaAllah. Dan lari kuat Baisyak. Seorang lari ni kita tengok dan sampai tengok makan kita dapat tapi. Baik. Apa tadi kita cerita? Okay, jadi 14 tentu kita kena faham ini keadaan dia. Keadaan susah. Dan susah ni, susah bukan susah. Sebab tu hari ni sensitif nak cerita bab pelarian. Saya nak cerita pun takut nak cerita. Takut salah faham. Ada yang kata Nabi tidak lari, Nabi dijemput. Ada kertas kerja banyak tuan-tuan. Orang Arab, tesis tulis, jurnal. Fiqh al-laji'in. Fiqh pelarian. Kalau kita nak sebut ni kadang-kadang walaupun dia punya hadis Nabi tidak seperti mereka pelarian hari ini berbeza, tapi dia punya framework tu dia macam lebih kurang sama. Sebab sebelum Nabi hijrah, kalau tuan-tuan faham, kalau bukan lari, apa maksud pergi lari ke Habsyah? Dia sensitif lah, setengah orang dia libat kan dengan isu Rohingya dan sebagainya. Saya pun tak mau nak sebut Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Saya duduk kat Turki, saya mengaji dengan semua syekh-syekh Syria ni, semua pelarian. Rumah saya semua pelarian. Uyghur, Kashmir kena buang, kena apa. Ada yang engineer, gaji dia dekat Syria 17,000 duit Malaysia. Dia main sini gaji 700 duit di Malaysia. Kita buat perbandingan. Dia dengan seorang lagi SPM pun tak ada, gaji sama 700 duduk sekali. Dia pernah cerita kerja 2 bulan, tiba-tiba tak dibayar gaji oleh tuan. Orang Turki tak bayar. Dan orang luar, imigran biasa, gaji dapat tak dapat. Maksudnya engineer 17,000 gaji dengan yang ni tak ada SPM, bila perang saja semua sama. You millionaire ke you apa, sama-sama. Mereka pun tak mau duduk. Menang-menang saja Syria patah balik. Tapi nak sebutnya bukan pilihan. Bukan pilihan. Cuma kita kena strategi betul-betul lah. Daripada keadaan yang ni makin lah, dia tahu apa nak cantik, nak kena ada susunan ni betul. Strategi pengawalannya macam mana. Cuma tak popular lah kalau saya sebut benda-benda yang melibatkan macam ni kan, dia tak popular. Sekarang tengah popularnya cerita tentang tak bagus lah. Tapi apa yang jadi 70 orang sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar, termasuknya Osman menantu Nabi, Ruqayyah anak Nabi, tak tahan. Nabi tak apa, ada kabel kuat, Abdul Muttalib, Nabi tak tahan. Hamba mana bibik ni semua ni kena pukul teruk ni. Bukan ada sebahagian, bukan kena pukul, kena bunuh. Yang kata semayah kena bunuh. Yes, dalam keadaan duduk kat satu kampung yang Nabi ada. Nabi tengok semayah kena sulah. Nabi tengok Ammar bin Yasir, satu family sedih. Bapa kena tarik tangan dengan kuda, kuda ikat tangan sini, lari sana. Ikat kaki sini, kuda lari sana. Hancur badan. Anak tengok, ya Allah. Datanglah kisah tentang Ammar. Macam mana Ammar tengok ayah dia, tengok mak dia macam mana. Yang dia pun akhirnya dia mengaku dia tak beriman, padahal dia beriman. Allah benarkan bila dekat pisau, dekat leher ni boleh. Tapi ada yang pilih untuk mati. Salah satunya Bilal, tapi tak mati, diselamatkan. Semuanya, apa ni? Ya Rasulullah, mata Nasrullah, di mana pertolongan Allah? 10 tahun dah ni, apa cerita ni? Contoh, 13 tahun dah, apa cerita ni? Ala inna nasrullahi qarib. Jawapan Nabi simple, pertolongan Allah tu dekat. Keluarga Yasir kena bunuh, apa jawapan Nabi? Adakah Nabi form satu unit pasukan ketenteraan lawan balik? Tak ada. Nabi kata apa? Sabran ahli Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar ahli keluarga Yasir, dijanjikan syurga untuk kamu. Yang tu yang Nabi cakap. Oh tuan-tuan, kalau tiap hari kena sepak, kena terajang,
Tiba-tiba orang main cakap sabar. Orang perempuan boleh? Boleh tak? Kan hari ni ada kes macam tak nak selesai. Kes orang perempuan, Ustaz, suami saya angkat tangan Ustaz, dia pukul. Tetap mengadu kat mahkamah macam mana? Kalau hakim kata sabar, baru patah sebelah lagi dah. Saya ini mahkamah kehakiman syariah dulu Kedah saya pernah lagi bincang dengan hakim. Dia susah sikit nak fasah. Susah, kesian 2-3 kali pi, suami memang tak pi dah. Sampai 3-4 kali tak pi mahkamah, sampai banyak kali dia pun tahu teknik-teknik. Dulu susah. Tapi sekarang banyak mahkamah, suami angkat tangan, ada report polis dia, sampai klinikal betul laporan. Okey, hakim cepat. Sebab dah banyak semua hakim-hakim dah bincang, percepatkan farak bisa. Tapi zaman dulu, contoh zaman dulu, kena pukul tak ada peti 13 tahun. Nabi kena seksa. Nabi ni letak orang ready. Siapa semayang depan Kaabah kena pukul. Siapa semayang dekat luar rumah macam Abu Bakar, dia roh semangat Islam. Semayang kat luar rumah, kat beranda, kena pukul. Ya, luar rumah pun tak boleh, beranda you pun tak boleh, dalam. Baca Quran depan-depan. Contohnya macam Abdullah bin Mas'ud yang terkenal dengan jawahir, menzahirkan jahar Quran. Dia dapat surah yang dia rasa sedaplah surah ni. Dia keluar depan Kaabah, dia tahu nak kena pukul, dia keluar, dia terus baca Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Orang Mekah semua terdiam sebab sedap. Habis sedap, dia kena pukul. Terus Nabi nak solat dekat Kaabah tak boleh. Dia tahu besok Nabi akan solat ni, tak apa, relax. Utbah bin Rabi'ah relax. Hari ketiga Nabi solat, dia dah simpan dah perut unta tuan-tuan 3 hari. 3 hari perut unta simpan yang busuk, tak bagi had baru. Bila Nabi sujud, angkat perut basah-basah, letak atas Nabi. Semua orang tengok, sedih tengok. Kita perut unta baru ni buat korban, kita bagi kat Bangla tak habis dia. Betul tak? Siapa nak buat? Orang Kelantan makan perut muda. Betul tak? Makan. Tapi bila kata nak buat, nak ambil, buat sendiri, tak payah lah. Payah nak basuh perut lah. Kan? Basuh perut senang. Ada? Siapa? Ada orang ambil perut? Orang ni? Ada? Ada ambil? Siapa ambil? Cikgu Azman lah. Ambil, masuk dalam washing machine kan. Tapi sekarang perut simpan. Sebab itu bila nak, kalau cerita sedih, kita kena faham kronologi. Saya dan tuan-tuan faham. Sedih Nabi pernah sedih sampai tak cerita ke orang. 4 tahun lebih baru cerita. Waktu Nabi duduk Madinah, Nabi perang Uhud ni kita pergi ziarah banyak kali lah, kita pergi ziarah. Nabi ada sentimental dengan perang Uhud. Ni kawan-kawan lama dia, pak saudara dia. Waktu Nabi sebelum wafat, Nabi pergi ziarah Uhud. Tuan-tuan pergi umrah, pergi lah Uhud 10 kali pun tak apalah, ziarah orang baik-baik. Nabi ni, dia balik pada Uhud, dia frust, sedih. Sebab orang duduk atas pasukan memanah, turun, arahan tak dengar. Sedih hati Nabi ni sampai satu tahap. Nabi SAW, yalah, sampai 10 orang jaga Nabi. Yang lain semua kena serang, 10 orang jaga Nabi. Yang tu pun Nabi hampir mati. Ada yang Talha kata, labbaik, kalau nak panah datang pada kau, aku buka dada. Nusaibah perempuan pun angkat senjata. Orang perempuan tak angkat senjata, tapi dia angkat senjata sebab Rasulullah. Dia Nabi kena libas pedang, kena topi besi kena gigi patah. Nabi sedih. Nabi kata, macam mana satu kaum boleh meninggalkan Nabi yang akhir Allah SWT bagi tahu kat Nabi. Bila Nabi cakap, orang ni semua ni tak akan diampunkan dosa oleh Allah. Nabi macam sedih ya. Nabi-Nabi dulu tak kena tinggal macam ni, kepala boleh tinggal Nabi dalam perang macam ni. Raja Parsi, Raja Rom, tak tinggal raja kan? Tapi kau boleh tinggal. Itulah frasa Nabi. Nabi kata, kau tidak akan diampun. Turun ayat Quran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusan kau ya Allah, ya Rasulullah, untuk kata siapa tak diampunkan, siapa taubat tak diterima, itu urusan kami. Itu yang Nabi, satu kuasa kemaafan yang luar biasa. Nabi ni dia punya
dahsyatnya kuasa kemaafan tu, subhanallah. Itu yang tuan-tuan bila baca orang buat kajian tentang the power of forgiveness Nabi ni. Dan bila dia masuk Mekah balik, orang yang bunuh dia, bunuh pak saudara dia, Nabi tengok. Dan bila Nabi nak masuk Mekah balik ni, lepas dah menang dah, habis dah ni, duduk Mekah, pergi Madinah. Lepas tu pergi nak buat haji yang tak boleh tu, pujuk-pujuk tak dapat, balik dulu. Ada nama Fathul Mekah. Fathul Mekah ni maksudnya dia menang lah. Sebab Nabi kan banyak tahun nak masuk balik. Orang yang lawan Nabi, so Abu Sufyan hak duk bunuh Nabi ni, geng jahat semua. Melihat kedatangan tentera daripada Mekah, masuk tanpa pertumpahan darah, perang konflik yang begitu dahsyat, bunuh sembelih kiri kanan depan belakang. Tiba-tiba Nabi nak masuk, dan dalam hati mereka, ini agama Islam, agama yang benar, kami mengakui. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang Islam masuk berbondong-bondong. Masuk saja Mekah, Nabi tawaf Kaabah, orang Mekah ni macam dah surrender. Nabi tak sadaqa wa'ada wa nasara abada. Mai dengan tuan-tuan, dia mai masuk satu negara dengan keadaan duduk atas unta, tawaf. Orang Mekah punya perasaan macam mana? Habislah, kena sembelih dah. Tiba-tiba Nabi sebut, hari ini ana rahmatul muhdatun, aku ni rahmat Allah yang dihadiahkan. Idhabu fa antum talaqa, pergilah, baliklah, kamu semua dimaafkan. Tunduk habis, masuklah semua dalam Islam, agama yang penuh dengan kerahmatan. Sebab itu sampai hari ini Mekah, Madinah, dan Muslim tak boleh masuk sebab di wilayah khas. Jadi sejarah tuan-tuan kalau baca, jadi bila Nabi duduk dekat Mekah, nak pergi hijrah, dalam keadaan macam mana ni? Yang tu yang dikatakan pada perang Uhud, Nabi balik, Aisyah tanya, nampak teruk ni, fras ni, ada tak lebih fras, lebih sedih daripada Uhud ni? Nabi kata, Aisyah tak tahu ada lagi sebenarnya. Bila ya Rasulullah? Taif. Ceritalah bab Taif. Jadi kalau tuan-tuan baca Taif ni, sedih Nabi. Dia, zaman ini zaman kena pijak, kena seksa. Duduk kampung orang tak suka, pergi kampung sebelah orang tak suka, patah balik. Bela, nak buat macam mana ni? Ila man takiluni ila ba'irin tajahamuni. Kepada siapa engkau serahkan diriku ini ya Allah? Siapa ni? Maka Nabi pun balik terus berdakwah, susun atur, tak boleh pergi ikut suka. Itu yang diajar dalam agama. Tuan-tuan, bila kita ada masalah, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha, ya Allah, keluarkan kami daripada bumi yang penuh kezaliman ini. Kita tak doa kadang-kadang bila kita ada masalah. Saya bersama lah, ada masalah tak doa. Orang kata, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. You nak buat masalah, you niaga tak jadi. Apa masalah ni? Anak didik tiba-tiba tak jadi. Apa masalah ni? Problem family, problem yang ni, problem kerja kena buang. Apa masalah? Tapi kita tak doa, ya Allah, selesailah masalah aku. Allah sebut, wa qur, sebutlah wahai Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, masukkan kami ke tempat masuk yang betul. Doa. Nabi pun doa. Inni ra'aitu fil manam, nampak dalam mimpi Nabi, Allah bagi signal tempat itu adalah Yathrib. Yamamah kan Yathrib, Nabi nampak Yathrib, ada pokok kurma banyak. Dia simple lah, Nabi nampak tu tak tahu. Maksudnya Madinah pun Nabi tak tahu nak pergi mana ni, nampak signal. Nampak apa? Nampak pokok kurma. Macam kita lah, nampak mimpi penuh di mana? Dapat surat, kamu hendak ditransfer. Contohnya kita pun, oh tidur malam tak lena, mimpi penuh. Transfer mana? Terengganu mana? Mimpi nampak jelapang sawah padi mana? Oh, transfer Kedah. Mimpi nampak Gunung Kinabalu, Sabah. Belah. Kelantan mana? Mimpi nampak Budu. Nabi nampak pokok kurma tu, orang beli kurma, balik haji, orang pergi kurma. Mekah, Madinah, orang beli Madinah. Madinah ni tempat kurma. Nabi tempatnya bukan pertanian. Sebab itu bila Nabi pergi Madinah, Nabi jawab soalan pertanian ada silap. Tuan-tuan beli kurma mana? Mekah, Madinah? Ini
edit TikTok. Saya tengok orang jual dulu kurma ajwa RM75 sekilo. Lepas tu ada orang jual RM50, RM40. Kita kata, mak, dia nak ni kawan. Tiba-tiba TikTok RM13.5. Kurma ajwa ni juta orang beli tapi tak pernah habis. Berkah. Sahabat Nabi dalam. Nabi sampai, Nabi pi yang duduk Habsyah tu 70 orang tu. Nabi kata, nak pergi mana ya Rasulullah? Nabi kata, pergilah naik sampan, naik tungkang, pergi kat negara sebelah. Negara sebelah ada raja baik. Dia Kristian. Tu yang 70 orang Osman naik sampan pergi ke Habsyah, Ethiopia. Sampai sana duduk jauh sikit lah. Tak berani raja sini. Raja dapat tahu mana mai. Orang kafir Quraisy pergi hantar utusan Amr al-As belum masuk Islam. Pergi jumpa raja, menghadap raja nak bagi tahu yang mai daripada Mekah ni perangainya, mereka ini kacau bilau negara kami, mereka ini begini. Raja Najasyi bila Nabi bagi tahu dia orang baik, memang baik betul. Dia panggil wakil orang Mekah. Dia hantar Ja'far bin Abi Talib negotiator. Dia tak hantar komander tentera, lagi bergaduh. Hantar bergemalah istana Raja Najasyi dengan surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Tuan-tuan, Raja Najasyi orang Kristian bila dengar orang puji Maryam, dia kata agama dia dekat dengan kami. Tak apa, duduk. Anak Nabi ada kat situ. Tu yang bila mana viral kata Islam dah menang, geng ni yang 70 orang ni dia patah balik. Dah belum lagi. Ada yang lari tak masuk, tak berani sebab ni orang nak tunggu dah. Oh lari kan. Tuan-tuan yang lari kan bunuh. Termasuklah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Yang mana Nabi bila dah mimpi nampak Yathrib, Nabi kata, okey, tak payah lari mana, terus Madinah. Dia orang pertama hijrah yang dia terpaksa pisah dengan isterinya Ummu Salamah. Isterinya duduk dekat Tan'im, ulang alik. Tak dibenarkan ikut suaminya pergi ke Madinah. Nabi susun atur. Nabi ada Bai'atul Aqabah pertama. Nabi tak boleh pergi macam Taif, pergi ikut dan tak boleh. Hijrah dia kena ada strategi, kena atur betul-betul. Nabi duduk dalam kemah, Nabi ketuk kemah. Semua kemah tutup. Abu Jahal beritahu, jangan pergi, jangan percaya laki ini pembohong. Tiba-tiba Allah telah memuliakan kemah, dinamakan kemah orang Madinah. Itu yang datangnya 6 orang sahabat Nabi yang besar daripada Madinah yang kita kata As'ab bin Zurarah dan sebagainya. Mereka ini clear kata, okey, ini the savior, inilah penyelamat kami untuk Madinah yang beratus tahun tak pernah selesai masalah Aus al-Khazraj. Kami rasa inilah lelaki yang disebut oleh orang-orang Yahudi dekat kampung kami. Balik main 6 orang ni all out buat kerja, dakwah, pergi semua rumah pergi. Tak ada rumah, tuan-tuan baca sejarah, tak ada rumah yang tak masuk dengan viral nama Muhammad. Maksudnya 6 orang ni tuan-tuan buat kerja ni, grassroots ni all out. Macam tuan-tuan nak pilihan raya lah, dia tahu data rumah ni siapa, pengundi berapa orang. Bapak sokong PN, anak sokong PH, dia tahu habis. Tu baru betul culaan, betul tak? Culaan betul, zaman-zaman dulu masuk data. Tambah orang wanita pergi masuk buat detail. Dapat maklumat 70 orang next year pergi. 70 orang tu bai'ah Aqabah kedua. Nabi kata betul kan nak join dengan aku? Betul kan nak coalition dengan aku ni? Kalau join dengan aku ni, you kena get ready. Orang buang kamu, orang cerca kamu. Tak boleh curi, tak boleh bunuh, tak boleh berzina. Setuju? As'ab bin Zurarah pegang tangan Nabi, kami datang jauh-jauh daripada Madinah untuk tujuan ini. Engkaulah yang kami nak bai'ah. Nabi kata, okey, move on, gerak, seorang-seorang je. Pi semua. Nabi tak pergi lagi. Nabi bagi signal dekat Umar, pergi dulu. Sahabat-sahabat sebagainya muka rasa tersedih lah. Sedih sebab setinggal family, tinggal bisnes, tinggal apa ni. Tapi Nabi zaman tu bila Nabi arah hijrah, wajib semua hijrah. Tak boleh semua, tak boleh. Semua kena pergi. Orang Islam wajib hijrah zaman tu. Maksudnya susah dengan Nabi kena sama, senang dengan Nabi pun sama. Siapa tak hijrah itu lagi dan sempat 9 lebih lah. Cukup lah, tak nak contoh hijrah. Cepat, suruh kita cepat sikit ni.
Saya lebih laju dah cakap. Nabi SAW pergi bagi orang seorang-seorang pergi. Nabi ni Abu Bakar rasa macam Nabi nak teman dia. Nabi tak ada teman. Dia dah beli unta seekor tak belakang rumah. Sampai waktu hari, sebab sirah ni dia ada macam-macam, penulisan sirah dia ada macam-macam. Ada yang dalam sirah Ibn Ishaq, sirah Ibn Hisham sebut Nabi hijrah malam yang digantikan tempat oleh Ali bin Abi Talib. Sebahagian riwayat sirah dalam Sahih Bukhari sebut Nabi pergi waktu zuhur. Sebab itu Nabi ketuk pergi rumah Aisyah. Abu Bakar buka pintu, Aisyah buka pintu, maka dipanggil ayah dia keluar. Abu Bakar terus tanya Nabi, "Sahabah, aku teman kau ya Rasulullah?" Nabi kata, "Ya." Fabaka Abu Bakar. Aisyah kata tak pernah tengok satu tangisan yang luar biasa daripada seorang ayah. Aku tengok dahsyat sebab teman Nabi. Sebab itu orang sebut hijrah ni tuan-tuan, hijrah adalah hari Abu Bakar. Ini pengorbanan Abu Bakar. Sebab apa? Yang tolong dia Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar. Yang hantar makanan dekat Gua Thur, takut ni. Tuan-tuan berani? Tak semua orang berani. Perempuan, orang tengah target nak bunuh, tiba-tiba you pergi tolong orang tu. Kalau kita tangkap, pergi hantar lekat dekat badan ni, gantung Asma binti Abi Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar, semua ada kaitan dengan Abu Bakar. Hijrah adalah Abu Bakar. Teman dengan Nabi, ikut Nabi, duduk dalam Gua Thur. Sebab itu orang Madinah, dia keluar dekat rumah mereka. 3 hari mereka keluar tunggu Nabi. Sebab kalau ikutkan, kata Nabi sampai dah ni. Mekah Madinah ni 18 hari ni. Tunggu tak main. Rupanya Nabi transit dekat Gua Thur 3 hari, itu yang lambat sikit. Transit pun dalam keadaan takut-takut. Dan ketika itulah Nabi dengan Abu Bakar, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sedih-sedih pun mereka teruskan perjalanan sampai ke sana. Ada macam-macam peristiwa, kemah umum ma'bad dan sebagainya. Sampai di Quba. Sampailah bila mana hari yang dipanggil hari, orang semua tunggu-tunggu. Orang Yahudi ada naik atas bumbung rumah. Dia nampak 2 orang tengah jalan tengah padang pasir. Dia kata, yang tu kot orang yang kamu tunggu-tunggu tu. Orang Madinah mau keluar, dengan buta pun keluar, semua keluar. Tengok belajar, happy lah tuan-tuan. Tak pernah kenal, tak pernah jumpa, tapi duk tunggu-tunggu lama dah. Dia bukan tunggu saja, tunggu nak beriman. Dan bukan setakat tunggu nak beriman, tunggu untuk lantik jadi Perdana Menteri. Kalau ikut Khalifah, kata Rasulullah, tunggu. Mana satu Muhammad? Tak kenal mana satu Muhammad. Sehinggalah panas datang, awan bayang-bayang hilang. Abu Bakar angkat tangan, lindung kepala Rasulullah. Semua kata, nantilah confirm dah, yang tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk-masuk, datanglah syair yang masyhur. Walaupun ada ulama, majoriti ulama kata syair ini dhaif, tak kuat pandangan ini, tapi kita selalu sebut, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Telah datanglah bulan purnama, seronoklah. Itu yang Anas bin Malik bila Nabi wafat, Anas bin Malik kata, hari yang paling cerah dalam dunia adalah hari masuknya Nabi ke bumi Madinah, Munawwarah Madinah, bercahaya Madinah. Tapi hari yang paling suram adalah hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Nabi wafat. Jadi ini peristiwa hijrah. Jadi Umar ambil ni zaman tindas, zaman kena seksa, zaman teruk, kepada zaman apa? Masuk-masuk Nabi kata tut'imut ta'am, jamu orang makan. Kalau ucapan pertama patutnya kan luar biasa. Dia kata tut'imut ta'am, afyus salam, semua sampaikan salam sesama kita. Silul arham, yang mana terputus tali silaturahim, ikat tali silaturahim. Pendeta ulama Yahudi Abdullah bin Salam, dia tengok, dia tak masuk Islam, dia tengok apa dia ni nak cakap, apa lelaki ini akan cakap. Tiba-tiba dia bagi ucapan yang 3 perkataan tu. Ada yang kata 4. Dalam sebagian riwayat Nabi kata, solatlah ketika orang sedang tidur. Dia tengok ucapan tu simple, suruh bagi makan. Dia kata ini ucapan negarawan, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Dia kata ini ucapan Rasul lain. Itu dia masuk Islam. Dia ulama besar Yahudi, Abdullah bin Salam. Itulah peristiwa yang mana bila Nabi masuk, terus tak cakap banyak. Di mana tanah, ada peristiwa Nabi nak duduk rumah mana pun tak ada.
Nabi tumpang dekat rumah, untanya berhenti rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk, Nabi tanya, mana nak tanah wakaf? Ada orang budak bagi, tanah Sa'ad dan Suhail, buat Masjid Nabawi. Terus jalan. Tuan-tuan, 10 tahun, tak sampai 10 tahun, 1/3 dunia Nabi SAW. 10 tahun pemerintahan Nabi. Orang bunuh, orang pukul kita, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. No. Depa sepak kita, depa terajang kita, depa bunuh kita. Angkat senjata lawan balik. Ini hak kita. Bukanlah saja-saja nak perang, tapi hak kita pertahankan. Nabi buat macam-macam peraturan negara. Ada Piagam Madinah, documentation punya satu benda yang tak pernah berlaku sebelum ni. Piagam Madinah Nabi buat. Hubungan antara orang Islam sesama orang Islam dengan Muslim, orang Islam yang memerangi kafir harbi, semua ada peraturan. Dicatat oleh sahabat Nabi, dibacakan, ditulis, diedarkan. Tak ada zaman tu, Nabi dah buat. Peraturan-peraturan perang sebelum ada persidangan Geneva, Nabi dah buat. Subhanallah. Dia nak perang, bila orang balik ada orang bunuh, orang di jenazah dah mati perang, dia tikam. Geram. Kawan tu dah mati, bunuh umat Islam. Islam pun ada buat macam tu. Nabi kata no, tak ada. Lepas ni tak dibakar mana-mana orang tak dibakar. Dulu bakar biasa, tak dibunuh. Jangan, ini peraturan kita. Peraturan kita, budak-budak tak bunuh, orang perempuan tak bunuh. Kalau tentera pun, tukang masak kem tak boleh bunuh tukang masak kem. Ada peraturan. Nabi dah buat. Itulah 10 tahun sejarah. Jadi Umar pilih. Turning point itu jadi kalender. Jadi insyaAllah tuan-tuan malam ni, tak maaf lah 9 suku saya. Syukur lah kot. 9 suku, jadi kita dapat satu benda, iaitu kita nak ambil semangat ada perubahan dalam diri. Tuan-tuan kalau dengar ceramah, macam saya selalu sebut, kalau dengar ceramah ni mana-mana boleh dengar, YouTube, TikTok, tapi kita kena ada niat untuk berubah, ada passion untuk berubah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa ada niat nak berubah kerana Allah, Allah buka jalan. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasi'an. Satu langkah pun tak apa. Ada orang mati tak kena hijrah, tak sempat hijrah, Allah kata aku terima. Jadi kita pun tolong, insyaAllah kita ada sikit lah nak berubah apa besok apa kita nak ubah. Saya pun nak tambah hours sikit lah, masa tambah berapa jam pula dengan anak bini pula, bagi lama sikit lah. Nasyid kurang masa. Lepas tu tak tambah masa, contohnya tak mau makan lepas ceramah. Ini azam 15 tahun lah tapi tak jadi. Itu azam banyak tahun lah tapi tak jadi. Contoh tengok Haji duduk jaga jalan hijrah sikit-sikit, tambah kilometer kan? Tambah masa untuk spend masa untuk malam, ada berapa waktu untuk ni, ada sikit pembacaan, nak belajar, sambung belajar ni tak boleh, kena study betul-betul, dia kena ada masa 1 jam balik pada tempat, dia kena pergi begini, baca beberapa buku. Contoh bagi orang yang nak study chat sama ni, master PhD sama master, kena ada hours. Saya tak nak jadi orang biasa, saya nak baca sampai jadi faqih, baca betul-betul, bagi masa, sibuk macam mana pun. Ini total punya perubahan, saya tak tahu. Masing-masing lah dia punya cara. Nak tambah semayang sunat ke, nak tambah Quran ke, nak tambah apa itu, tuan-tuan, yang penting ada perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup tekan. Tak ada apa nak tanya, cukup tunggu Ruyan ya. Ruyan pun belum ada jawapan. Nanti kita pergi tengok dari sana. Allah a'lam. Kata kasar bahasa, terkurang mana tak kena, insya-Allah. Minta ampun kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.